Ghazali itu adalah imam yang besar. Wa ma min syartil alim alla yukhti. Bukanlah syarat orang alim tu tak salah. Mahab pro Ghazali pula, dia tak salah, buku dia Nabi iktiraf dalam mimpi. Bahkan saya pernah dengar ada satu tokoh tu dia kata, Al-Ghazali ni pernah Nabi Musa tanya Tuhan, siapa dia yang lebih baik daripada dia? Dia kata Al-Ghazali. Sampai peringkat tu. Baik. Tengok kaedah Muhibbuddin kata. Okey. Yajibu ala man yatahaddath an ahli al-khair, an ahli al-haqqi wal khair. Idza alima lahum hafawat an la yusi'a ma ghalaba alayhi min al-haqqi wal khair. Fala yakfuru dhalika atau fala yakfuru dhalika kullahu min ajli tilka al-hafawat. Maka wajib kepada sesiapa yang berbicara tentang ahli al-haqq wal khair, apabila ia mengetahui bagi ahli al-haqq wal khair itu hafawat, kegelinciran, kesilapan, alla yusi'a ma ghalaba alaihim min al-haqq wal khair, janganlah dia merosakkan apa yang menjadi kebanyakan hidupnya daripada kebaikan al-haqq wal khair, dan dia menghapuskan semua kebaikan itu disebabkan kesalahan-kesalahan yang kecil itu. Maksudnya apa? Bila kita bicara tentang ulama, tiba-tiba kita jumpa satu dua kesalahan dia, janganlah kita angkat kesalahan itu sehingga seolah-olah dia ni yang jahat. Dan ini sering kita buat. Kalau orang tu baik, soleh, tiba-tiba jumpa satu kes buruk dia, hak buruk itulah kita angkat. Sedangkan dia 30 tahun berjuang dalam hidupnya membawa dakwah, ada satu kes diacak sikit, hak yang tu jadi tajuk sembang kedai kopi kita. Dan orang kita suka macam tu. Banyak ulama tulis kitab ni, berjilid-jilid tulis, jumpa dua baris hak salah, hak dua sebaris itulah kita angkat. Kita jangan buat perangai itu. Golongan fanatik selalu buat. Fanatik belah kiri ke belah kanan ke tak kira aliran. Dia memang cari kitab hak ulama hak tak suka, dia cari bab hak salah. Kawan tu tulis 1099 hak betul, dia tak jumpa. Hak satu hak salah itulah yang dia tulis balik. Kalaupun kita nak tanbih, nak bagi tahu kita bab ini akhta. Rajul alimun, saya suka Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah, dia tulis satu kitab Syiar A'lamin Nubala, banyak jilid, dan saya suka baca Syiar A'lamin Nubala kerana terkenalnya Al-Imam Az-Zahabi. Dia meninggal pada tahun 748 Hijrah. Terkenalnya Al-Imam Az-Zahabi dengan sikap yang adil. Dia Al-Ghazali alim besar, dihimpunkan dalam Syiar A'lamin Nubala banyak kritikan orang pada Al-Ghazali, tapi mukadimah dia kata wal Ghazaliyu imamun kabir. Ghazali itu adalah imam yang besar. Wa ma min syartil alim alla yukhti. Bukanlah syarat orang alim tu tak salah. Mahab pro Ghazali pula, dia tak salah, buku dia Nabi iktiraf dalam mimpi. Bahkan saya pernah dengar ada satu tokoh tu dia kata, Al-Ghazali ni pernah Nabi Musa tanya Tuhan, siapa dia yang lebih baik daripada dia? Dia kata Al-Ghazali. Sampai peringkat tu. Kita Al-Ghazali ke, Ibnu Taimiyah ke, Ibnu Qayyim ke, ada bab, mesti sebagai insan, ada bab yang kita nampak cacat dia. Hak cacat dia, hak cacat kita jangan tanya lah. Ini kata Muhibbuddin Al-Khatib. Okey, kata dia, apa dia kata? Kedua, wa yajibu ala man yatahaddatsu an ahli al-batil wa syarr idza alima lahum bawadirus salihat alla yuhiman nas annahum minas salihat min ajli tilka syawaridi asyadzah min a'malihimus salihat. Wajib kepada orang yang memperkatakan tentang ahli batil dan syarr, idza alima lahum bawadirus salihat, jika dia tahu berlakunya bawadir ni benda yang tiba-tiba berlaku lah, badara kan ila dhihni kan, yakni benda-benda salihat yang berlaku secara terpencil, jangan dia yuhiman nas,
mewahamkan manusia, memberi faham pada manusia annahum minas salihat. Itulah amalan-amalan soleh puak-puak ni. Min ajli tilka syawaridi syadzah min a'mali min salihat, kerana disebabkan amalan-amalan sikit yang ganjil dalam hidup mereka. Satu orang penuh dengan kejahatan, menentang agama. Satu benda dia buat baik, kita telah bagi seolah-olah dia tu pejuang agama. Lalu orang keliru. Satu orang penuh dengan kebaikan dalam hidup dia, kerana satu salah dia buat, kita bagi tahu dia inilah perosak agama. Muhibbuddin kata jangan buat yang tu. Jangan angkat hak orang yang soleh, yang hidup dia dipenuhi dengan kebaikan, angkat hak salah hak satu tu. Satu pihak lagi hidup dia penuh dengan kejahatan, kita angkat hak baik yang satu tu. Sehingga orang akhirnya mengangkat orang yang salah itu sebagai tokoh agama, yang tokoh agama tu dianggap sebagai salah. Ini Muhibbuddin kata. Pasal apa Muhibbuddin kata ni? Pasal dia nak bincangkan tentang sahabat. Pasal sahabat tidak maksum. Pasal sahabat tidak maksum. Ini kaedah. Kita hadapi zaman ini, bila kita tengok dunia internet ni, dia bawa keluar. Ni, Sayyidina Umar dah buat ni. Dia bawa keluar, orang ni buat macam ni. Kita pun nak jawab, nak bagi tahu benda ni tak salah. Kita tak macam tu manhaj kita. Kita bagi tahu ada perkara tertentu memang silap berlaku. Tetapi fulan ni hidup dia terus bersama Muawiyah bin Abi Sufyan. Kan? Umpamanya satu orang sahabat Nabi. Munir Ghadban tulis satu buku, Muawiyah bin Abi Sufyan malikun mujahidun. Tapi cerita Muawiyah 40 tahun mentadbir dunia Islam. Kapal perang yang armada perang yang dikendalikan. Islam tersebar di bawah dia. Semua orang tak tahu. Orang tahu Muawiyah berkeliling Ali. Lepas tu main pula cerita Muawiyah rancang apa dengan Amr bin As nak pergi tipu Ali, pergi angkat Quran, pergi angkat apa, sehingga semua riwayat-riwayat palsu ni main. Kita pula tengok ada satu benda salah tu, duk try nak ejaz tu. Memang kadang-kadang boleh ejaz. Tapi kadang-kadang kita kata, okey, let's say dia salah bab tu. Kemudian apa? Ahli neraka. Orang yang selepas dia pun Tuhan Allah jadikan amalan dunia ni bukan tu. Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, orang memang kadang-kadang tak suka aliran berbeza. Ibn Taimiyah membahaskan tentang ulama-ulama kalam yang dia rot mereka, kerana dia tak setuju dengan aliran kalam dan dia tidak berapa serasi dengan sebahagian pandangan golongan Asy'ariyah. Sebab ada sisi pandang dia. Tapi dia kata tidak ada tokoh-tokoh yang ku sebut ni. Di samping perkara yang ku jawab mereka ni, mereka telah menulis mempertahankan Islam, menentang golongan malahidah, apa yang tidak ditentang oleh orang lain dan tidak dipertahankan oleh orang lain. Di akhirat besok Allah Subhanahu wa taala menimbang kebaikan dan kejahatan, dan mereka ini di kalangan orang-orang yang saleh dan baik. Perbahasan ilmiah. Tapi soal di sisi Tuhan tak. Para sahabat radhiyallahu anhum, Ibn Taimiyah selalu mengangkat ayat apa? Allah ajar kepada kita supaya kita Allah innasina au akhtana. Jika kita silap ataupun kita melupa dan silap, supaya Allah ampunkan. Okey.